Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni hamba nak kongsi buku biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling hamba suka baca. Kenapa buku ini buku yang paling hamba suka baca? Perjalanan hidup seorang nabi. Yang pertama, kalau kita buka buku ni, kalau kita baca kata perhantar, ini di antara kenapa buku ini agak selesa membacanya, kerana dalam buku ni kata pengantar telah pun mengingatkan kita tentang hadis amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, waspadalah dari bercakap mengenai aku apa yang kamu tidak tahu. Sesiapa berdusta mengenaiku akan menempah tempat di dalam neraka. Untuk makluman, kalau kita tengok ini ramai bercakap bersandarkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mereka sedar, sebenarnya walaupun kita ceritakan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalau itu bukan perkara benar, maka kita telah pun menempah api neraka. Itu amaran yang tegas bahawa jangan mudah untuk kita menunggang nama Rasulullah walaupun apa pun tujuan dia. Jadi buku ini, pengarang ini telah pun mengingatkan kita tentang amaran keras daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam buku ni, kalau kita baca dengan ayat yang mudah kita baca dan kita memang seronok. Buku ni saya dah baca hampir 2-3 tahun lepas dan kini saya beli baru dan saya syorkan kepada anda. Kerana apa? Agar kita untuk kita kenal, sayang, kita cinta Rasulullah SAW dengan kita membaca kisah hidupnya dan kita menjadikan ia teladan kita. Saya masyurkan kepada anda semua untuk membeli biografi Muhammad bin Abdullah, Perjalanan Hidup Seorang Nabi.